Saya mengerah diri saya sendiri, sedar diri, saya nafi, saya isbat, menyerah diri tujuh perkara ni kepunyaan Allah Ta'ala. Saya tengok, saya saksi daripada ujung rambut sampai ujung kaki, ketujuh 8 sifat ni jelas bukan sifat saya. Ini milik Allah Ta'ala. Saya berulang-ulang kali cari pun tak ada kepunyaan saya. Sampailah syirik-syirik hawa nafsu. Teringin nak isap rokok, teringin nak mandi, teringin nak isap nadawa, teringin nak makan aiskrim, teringin nak makan daun ketum, ayam ketum, teringin nak minum kopi tiam. Semua tu hawa-hawa nafsu. Berhadap halaan. Itu ni syirik kopi lah. Kopi terlindur juga. Nak tidur tengah hari, kalau tak tidur tengah hari tak boleh duduk. Ya, Bergantung pada mana berhadap hala. Ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Keluarlah satu hadis-hadis yang ringan. Bang siapa suka cinta satu kelakuan, perkara yang dia cinta itu jadi berhala kepadanya, itu Tuhan kepadanya. Menjadi Tuhan. Apabila ada Tuhan, ada keupayaan diri. Apakah dimaksud dengan Tuhan itu? Ialah keupayaan anda, qadrat, keupayaan iradat, keupayaan ilmu, keupayaan hayat, keupayaan samang, keupayaan basar, keupayaan kalam, keupayaan berkata-kata, keupayaan akal fikiran, semua berbentuk keupayaan. Nak declaration, nak mengistihad kepunyaan Allah Ta'ala. Termasuklah syirik kopi tadi. Dua syirik anda sudah jelas. Sudah mentafsir pergi habis. Tinggal lagi satu syirik, iaitu syirik khafiyul khafi ilal khafi. Yang tukang duk kerja nafi, tukang duk kerja isbat, tukang duk menjerah diri ni siapa pula? Dia duk kata isbat menjerah diri. Siapa tukang duk kata tu? Aku menyerah diri. Aku menyerah tu siapa si aku tu pula?